Murid-murid sekalian 100 tahun lalu permainan video menjadi realiti. Raksasa mula bermaharaja lela era pertukaran kerjaya sejagat di planet biru pun menyusul. Selepas berjaya tukar kerjaya, kamu boleh jadi macam dalam Gun. Lawan raksasa naik level, cari kelengkapan buat misi. Terus kuatkan diri sendiri. Hanya dengan cara ini, baru kamu boleh di dunia ini terus hidup dengan lebih baik. Wang Ermu berjaya tukar kerjaya, 生活职业铁匠。 Aku tak nak angkat besi. Apa dah jadi ni? Menarik juga ya. Aku sanggup gada jodoh kawan sebelah 30 tahun. Bagilah aku maj yang paling gempak. 肖阿虎 berjaya tukar kerjaya, 生活职业厨师。 Habislah guna hidup aku kan ini. Seterusnya Jiang Wei. Dah tunggu 18 tahun. Akhirnya sampai juga hari ini. Jiang Wei berjaya tukar kerjaya, kerjaya sokongan ahli sihir. Ahli sihir, kerjaya sokongan paling sampah. Betul tu, buff ahli sihir ni lemah sangat, damage pun rendah juga. Raksasa pun tak mati kena racun. Lagi teruk dari kerjaya harian. Ayah, memang tak guna. Ternyata aku dah merentas dunia ke sini tunggu punya lama 18 tahun. Tapi akhirnya cuma dapat kerjaya paling sampah. Liu Xiaoyan berjaya tukar kerjaya tempoh maj. Maai, dia betul maj. Ya Allah, damage dia gila babas maj yang paling gempak tu. Mamat Malang yang jadi ahli sihir tadi tu. Rasanya dia teman lelaki Liu Xiaoyan, kan? Ahli sihir. Jiang Wei, kita berdua dah tak setaraf lagi. Mari kita putus. Tengok tu, ada orang tukar kelas jadi match lagi. Itu Zhao Tianyan. Dia kan anak ketua istana Red Cloud. Zhao Tianyan pertukaran kelas berjaya. Kelas tempoh maj. Xiaoyan, kita berdua memang secocok. Jom ikut aku. Jangan layan si katak buruk ni.检测到宿主极其愤怒，恭喜宿主获得了巫神祝福。 Wah, ayahanda sistem, akhirnya kau datang juga. Penat aku tunggu kau tahu. 巫神祝福生效，效果：一、释放技能无需消耗法力值；二、所学的巫师技能自动晋升为禁咒级。 我操! Guna skill tak pakai mana pun. Bukankah itu bermaksud kuasa tanpa had? Asalkan ia skill wizard. Boleh terus naik ke tahap sumpahan terlarang. Sumpahan terlarang tu skill tahap 300. Baru ada peluang nak belajar skill hebat tu. Musnahkan segalanya. Gila belagak. Tapi aku suka. Jom test kuasa dia. Kenapa dia kaku kat situ? Dah gila ke? Itulah, dengar cerita skill awal wizard kabus beracun. Nyamuk pun tak mati kalau kena. Memanglah dia jadi blow. Hari ini hari pertukaran kerjaya untuk semua. Tak ada seorang pun calon tukar kerjaya kat sini. John boleh test power mantra larangan ni. 变异野狼3级怪物，生命值150，攻击力15，防御时技能撕咬。 Aku test kat kolang je lah. Mantra larangan kemukaan Dewa Sihir. Apa benda ni? Takkanlah pakai tahap 9.
Inilah kuasa mantra larangan tu biar betul melampau sangat ni. Sekali mantra ni dilepaskan, terus lenyap seluruh zon leveling ni, hancur lebur segalanya. 击杀变异野狼3级乘150，击杀变异野猪7级乘350，击杀三尾狐 BOSS 10级乘5。你的等级提升至10级，你的等级提升至你获得金币500枚，掉落装备野狼护腕黄金级乘4。 Wah kau, laju gila naik level ni macam naik roket. Dari level 1 terus ke level 35. Walaupun untuk ahli sihir hebat mesti ambil masa sebulan 2 juga. Aku guna satu Forbidden Spell je dah settle. Grid emas. Barang baik ni mesti boleh jual mahal. Alamak, kena belah dari sini cepat. Adik, apa yang dah berlaku kat sini? Kenapa kau ada kat sini? Saya tak tahu. Saya cuma lalu kat sini je. Hari ni saya baru tukar job jadi ahli sihir. Tak sedar pula dah sampai sini. Lepas tu saya nampak matahari hitam. Tiba-tiba dia jatuh terhempas. Terus jadi macam ni tempat ni. Kapten kuasa pemusnah ni sekurang-kurangnya kerja pakar ke 6 kelas ataupun kerja bos raksasa ke 6 kelas. Kat sini bahaya, cepat pergi dari sini. Terima kasih tuan. Saya pergi sekarang. Kena lapor perkara ni secepat mungkin. Halo, saya nak ambil misi pertukaran pertama. Nak ambil misi pertukaran pertama? Biar betul hari ni baru hari pertukaran kerja. Paling cepat pun sebulan baru ada orang capai tahap 35 mengarutlah kacau orang tidur je lah. No. Ahli sihir tahap 35? Aku tengah bermimpi ke ni? Awak tak bermimpi. Lagipun boleh ke dalam mimpi. Mimpi lelaki kacak macam saya ni. Takkan dia anak orang kaya persatuan hebat? Guna barang hebat terus naik tahap 35. Ayuh, Biar betul takutnya. tuan yang dihormati. Tahap pertukaran misi pertukaran ini dibahagikan kepada Air, Huangjin, Baijin, Zuanshi, Dashi, Wangzhe. Tahap perak paling senang lepas kalau tahap belian ke atas. Saya syongkan fikir masak-masak. Saya pilih tahap raja. Gila ke? Boleh mati tau. Cik ni, takkan ada gila? Misi pertukaran kelas pertama tahap Raja Bunuh Bos Kulat Hitam. Sebab tahap misi terlalu tinggi, seorang pahlawan hebat telah dipadankan. Halo, pemohon tukar kelas, nama aku Ai Wangsi. Kenapa tak panggil I Hesi? Ai He situ abang long aku. I Baisi pula? Ai bai situ abang aku. Weh pemohon, ni kan tahap raja. Walaupun ada aku kat sini, tak mungkin boleh bunuh bos tu. Baik, kau tarik diri je. Tak payah bising, tunjuk jalan. Hai. BOSS 40级精英怪物，生命值5万，攻击力300，防御200，技能吞噬、毒液喷射。 Manusia bodoh, aku akan telan dan luahkan kau biar kau mati sesak nafas. Habislah mampus kita. Atribut bos ni gila sangat. Kita memang akan mati. Kata tadi pahlawan hebat. Bisinglah. Jampi larangan kemurkaan Dewa Sihir. Skill apa ni?
Kau guna satu skill je terus tapau elite boss level 40. Benda biasa je, tak payah kagum sangat. 击杀黑莫尔 BOSS 40级精英，获得经验5万点，你的等级提升至40级，掉落装备暗黑权杖钻石级，完成任务一转王者难度，获得150属性点。 Kelengkapan grid belian. Memang untung gila. Dahlah selesaikan misi tukar kelas tahap paling susah. Mata atribut yang dapat pun berkali ganda tau. Bos, tolonglah cari saya. Hi, kut berambus. Tepi sikit lah. Kau balik hidup-hidup? Tahap Raja dah selesai. Mustahil. Tahap Raja tak pernah ada siapa boleh lepas. Lepas jog canggih pertama, dapat 2 skill baru. Jap nak tengok apa benda ni. 巫灵咒怨已自动晋升为禁咒巫神诅咒。Info sumpahan terlarang boleh guna pada satu atau ramai musuh. Mangsa akan malang gila selama seminit. Macam-macam benda malang akan jadi. Macam minum air pun tersedak keluar rumah kena langgar kereta terpijak tahi anjing kena hempap meteor sampai mati. Masa cooldown 1 jam. 巫神盾已自动晋升为禁咒巫神护体。Info sumpahan terlarang boleh guna pada diri atau sesiapa saja. Serap damage dan kuatkan perisai. Sambil tu pantulkan damage pada musuh. Pulihkan 2% nyawa maksimum setiap saat. Ha? Sumpahan Dewa Bomoh ni nampak macam tak berguna je, tapi bila fikir balik, ni memang power gila. Pasal pelindung Dewa Bomoh pula memang skill survival yang invincible. Bomoh ni harapkan output skill je. Kekuatan dengan stamina tak payah risau dulu. Semangat pengaruhi nilai, mana tapi aku ada restu Dewa Bomoh langsung tak pakai mana. Kebijaksanaan tambah damage skill. Damage sumpahan ni dah cukup ngeri, tak payah tambah lagi buat masa ni. Kelincahan lajukan casting dengan pergerakan. Semua poin masuk kelincahan. Hehe. Sekarang casting lagi laju. Nak dodge pun lagi senang mantap. Yo, bukankah ni bomo sampah tu? Tianyun tak payah layan dia, kita kena cepat leveling ni. Sampah. Mari sini melutut panggil aku atau kalau aku happy, aku carry kau sampai level 10 macam. Bawa aku naik level. Kelakarlah kau ni. Aku dah naik pangkat pertama lagi pun dah level 40 dah. Jang Wei, kau jadi sewel sebab terkejut sangat ke? Betul-betul dah gila. Hai, sampah tetap sampah. Sembang kencang pun tak reti level 40. Kau ingat kau genius? Kenapa? Nak lawan kita orang ke? Jampi terlarang. Sumpahan Dewa Mistik. Dia tengah buat apa tu? Nak geletek kita orang ke? Ahli sihir memang sampah, skill pun kelakar habis. Apa benda ni? Telur aku! Telur aku! Macam dah pecah-pecah. Dada aku macam dah kempis. Oh. Power gila kesan jampi ni. Apa dah jadi? Alamak, serangan raksasa. Amaran, kawasan Gangnam diserang raksasa. Semua pejuang sedia untuk bertempur. Semua pejuang sedia untuk bertempur. Lapo, serangan raksasa ini meliputi seluruh Gangnam. Kekuatan raksasa setinggi tahap 7. Sekatan berdarah dah sekat semua bantuan. Walaupun pakai tahap 9, tak mampu pecahkan sekatan ini. Beri arahan. Kumpul semua pejuang, serang sekatan itu.
raksasa celaka. Mati kau! Aku bukan hero. Tak nak pun jadi hero. Tapi mak ayah dan kakak pun ada di sini. Kalau nak selamat dari serangan ini, mesti hancurkan sekatan berdarah ini. Biar semua pejuang luar masuk bantu. Hah? Tengok tu. Apa benda tu? Pecahlah! Takkan ini pun tak boleh pecahkan baria? Walaupun kuasa jampi larangan ni kuat, tapi aku baru level 40. Fast job tak dapat nak keluarkan kuasa sebenar jampi ni. Tapi boleh je kalau nak cuba kesan sumpahan Dewa Bomo. Reda je, mana tahu jadi. Apa dia tengah buat tu? Sekarang tak boleh kantor lagi. Undur dulu. Manusia bodoh. Takkan mungkin dapat jumpa teras barier ni. Bila puak bangang ni paksa pecahkan baria, semua manusia kat kawasan ni dah jadi makanan dalam perut kami. 巫神诅咒的效果触发，霉运天降，天降陨石。 您已获得装备结晶，可用于升级装备。 Tak sangka boleh jumpa kristal kelengkapan. Untung gila. Bunuh semua binatang ni. Balas dendam untuk rakan kita yang terkorban. Sekatan dah pecah. Kita dah selamat. Tengok tu, raksasa tu semua dah lari. Anakku, dah tak apa-apa, dah selamat. Cari segera individu yang serang sekatan tu seorang diri. Dia mungkin kunci untuk tamatkan krisis ni. Tuan Kapten, matahari hitam yang muncul sebelum ni memang sebiji macam yang ni. Kawasan latihan pemain baru tu hancur lebur sebab kuasa ni lah. Kuasa sebegini. Takkanlah ni sihir terlarang. Walau apa pun terjadi, kita mesti cari dia. Kuasa sehebat ni tak boleh dibiarkan macam tu saja. Anak kesayangan Mak pergi mana tadi? Risau betul kami dibuatnya. Betul tu, Dai. Kau tukar jadi kelas apa? Ahli sihir. Apa? Ahli sihir? Kelas sokongan paling sampah? Tak apa. Ahli sihir pun ahli sihir lah. Tengok Mak dengan ayah ni. Dua-dua pun kelas kemahiran hidup je. Hidup elok je pun kan? Janji selamat dan sihat. Itu lebih penting. Dek, jangan risau. Akak akan priest. Akak akan bawa kau. Jangan risaulah. Tak lama lagi kita boleh pindah rumah besar. Aku bawa korang terbang tinggi. Tak demam pun. Kenapa cakap merepek ni? Anakku, Mak tahu kau jadi ahli sihir. Mesti kau rasa kecewa. Tapi janganlah putus asa. Sekarang aku dah level 40. Tapi masih lemah lagi. Kalau nak cepat kuat, kena green dunyon juga. Esok pergi sini.
Siapa yang berani sangat cederakan anak aku? Cepat tengok anak aku boleh ubat lagi ke tak? Tuan muda memang boleh diubat. Cuma apa? Cakaplah cepat. Bolehkah dia sambung zuriat aku lagi? Sambung zuriat tak ada masalah. Cuma masanya mungkin agak pendek. Mungkin baru seminit 2 dah selesai. Asalkan boleh sambung zuriat, walau 3 saat pun jadilah. Daya, kau tak apalah. Habis tu muka aku nak letak mana? Maruah aku. Kau pijat-pijat sampai lumat. Nak tarik satu geng speedrun tahap susah untuk tahan damage. March buka group. Damage gila. Nak tim matik yang padu. Tengok tu, pasukan guild awan merah pecah rekod lagi. Memang top guild lah. Bilalah kita boleh tumpang dorang ni. Tu Holy Spirit Master, kelas Mary tu. Betul tu. GR dia sekurang-kurangnya tahap diamond. Jom party. Nak satu kelas tempo, tanki, damage tinggi, confirm lepas. Nak seorang je. Bagus. Pilih aku. Pilih aku berserka level 35. Berambus. Aku shield in at level 40. Bos pun tak boleh tembus dev aku. Cik adik, aku bawa kau. Tahap King, confirm lepas. Kelas sampah pun berani nak belagak. Ahli sihir ni otak masuk air ke? Tahap King konon. Aku seorang pun boleh lepas tahap susah. Cari tim mati sebab nak masuk dunia je. Ahli sihir ni nampak macam blow je. Anggaplah aku tolong bawa dia. Okey, kaulah. Aku nak jadi ketua. Boleh. Aku nak jadi ketua. Boleh. Ya Allah, permintaan melampau pun dia setuju. Betul tu kalau dia orang berdua tak kenal aku buat live. Berat terbalik. Ya Allah, apa nak jadi ni? Holy Spirit Master dengar cakap wizard? Pilih tahap hard lah, aku boleh lepas. Tahap susah bosan sangatlah. Tahap King. Diorang dah gila ke? Habislah kali ni kalau diorang tak keluar cepat rasanya mayat pun takkan jumpa. Serigala Syaitan Bayang Raksasa Elit tahap 45 HP 8,000 serangan 400 pertahanan 2 skill carikan bayang amukan dahaga darah. Otak kau ada masalah ke? Sia-sia je bazir peluang dunia cepat keluar. Kalau nak keluar, kau keluar. Aku dah kata nak bawa kau lepas tahap King. Apa aku cakap, aku buat. Serigala Syaitan Bayang Raksasa Elit tahap 45 mata hayat 8,000 kuasa serangan 400 kuasa pertahanan 250 kemahiran. Carikan bayang amukan dahaga darah. Ni, otak kau ada masalah ke? Membazir je peluang dunia ni. Cepat keluar dari sini. Kalau nak keluar, kau keluarlah. Aku dah cakap nak bawa kau lepasi tahap King. Mestilah aku Woi banget sini. Kau nak mati ke? Tak mungkin. Jangan termenung, cepat ikut. Bunuh 20 serigala syaitan bayang dapat 20,000 mata pengalaman tahap meningkat ke 24. Woi, kau ni sebenarnya ahli sihir atau kelas tersembunyi yang hebat? Cubalah teka. Cicak gergasi bayang raksasa low tahap 50 mata hayat 50,000 kuasa serangan 600 kuasa pertahanan 400 kemahiran 4 belahan bumi semburan racun. Alamak gawat. Ni bos tahap lot ni. Cicak kecil ni hebat sangat ke? Sumpahan dewa sihir. Macam tu pun boleh. Tua pun sebahagian daripada kekuatan. Wah, Tak sangka kelengkapan tahap master. Cincin bayangan tahap master skill tambahan langkah bayangan. Boleh tahan. Kedekutnya. I yang bawa you lepas tahap King. Barang yang drop mestilah I punya. Yalah, you betul. Rekod tamat tahap King pasukan Jiang Wei. Wizard Su Yu Sign. Ya Allah, tahap King tamat dalam 5 minit. I tak bermimpi kan? Seorang sains seorang wizard lepas tahap King dalam 5 minit.
Jom farm sekali lagi. Lagi? Woi, nak ambil kesempatan ke? Masa itu emas kawan aku siapa nak ambil kesempatan, Kak Yo? Nama asuh you dan nama you apa? Dari persatuan mana? Nama aku Zhang Wei belum sertai mana-mana persatuan. Berani kau panggil aku kura-kura, si katik cari nahas. Mamat ni sekurang-kurangnya level 50 penukaran kedua. Lagipun barang dia semua gempak. Aku putera ke-44 negara Sakura. Korang semua ni macam semut je. Siapa berani sentuh aku? Si katik negara Sakura. Berani buat kecoh kat kawasan Dacia. Cari mati. Kaulah yang rosakkan zon latihan budak baru tu. Benda biasa je, jangan terkejut. Kau tahu tak Jing Xia Zigong tu putera negara Sakura? Cari pasal dengan dia memang masalah. Setakat negara Sakura tu, Dacia kita mana pernah takut dia. Bracer grade emas taring biawak bayang benda ni mesti boleh dapat harga tinggi. Kaya dah aku. Tak lama lagi aku boleh bawa mak ayah dan kakak beli rumah besar kat tengah bandar. Kau kat mana? Aku datang cari kau, nampaknya dia nak tarik aku masuk pihak dia. Halo, Wira. Nampaknya aku dah kantoi. Kalau kau tak pecahkan sempadan darah tu, tak tahu berapa ramai orang kita akan mati. Saya bagi pihak warga bandar Lin Hai nak ucap terima kasih saja ke? Tak ada ganjaran ke apa? Ganjaran mestilah ada tapi. Encik Chin Aotian. Chin Aotian. Nampaknya semua pihak dah dapat berita. Haro, pasukan pengawal bandar Ling Hai secara rasmi menjemput awak. Kebajikan lumayan. Kapten ni dah nampak aku sampai. Kau berani lagi nak rembat orang? Pasukan pengawal leke korang ni, apa kebajikan lumayan sangat boleh bagi? Sertailah Persatuan Yanlong aku. Yang lain kita bincang tepi nanti. Ketua Persatuan Yanlong sendiri jemput aku. Gempak betul. Tengok tu Persatuan Chanlong dan Persatuan Kuan Wu. Ketua Kin awal sampai ya. Zhang Wei, jangan dengar cakap mereka. Sertai Persatuan Kuan Wu kami. Aku suruh penatua Persatuan bimbing kau sendiri. Datanglah ke Persatuan Cenung aku. Syarat apa pun kau boleh letak. Tengok tu, tentera Dacia dah sampai. Sampai Sukianggo pun ada sekali. Takkanlah budak ni betul-betul. Nampaknya melepaslah nak rembat budak ni. Apa tentera Dacia buat kat sini? Awaklah Zhang Wei. Ya, halo Komandan Su. Saya Sukianggo, Ketua Komandan Corps Grade here. Awak sudi sertai Corps Grade here? Oh kau, ni kan Corps Grade here. Hidup aku dah op sekarang. Sebelah ni anak saya Su Yue. Korang dah kenal kan? Wah ni mah. Tak sangka Su Yue ni anak Ketua Komandan Corps Grade here. Semua presiden sekalian, hal Zhang Wei ni, Corps Grade here akan ambil alih. Dia macam belum setuju lagi. Sertailah Corps Grade here. Kin Dui, jom cari tempat kosong kita test sikit. Awak. Jom, pasal faedah kita bincang bila bazir nanti. Ahli sihir boleh cederakan anak aku. Liu Xiaoyan, baik kau cakap jujur. Pak Cik Zhao, saya tak tipu. Pak Cik, masa tu Zhang Wei cuma angkat tongkat dia. Terus kami. Mesti budak tu punya kerja. Mesti dia guna taktik kotor. Aku akan buat dia mati berkecai. Zhang Wei, tak kira siapa pun kau, berani kau buat anak aku macam ni. Kau dah pun jadi mayat. Kap Zhang Wei, saya dah faham kemampuan awak, tapi sertai Legion Dacia bukan sekadar pasal kekuatan, ia juga perlukan kesetiaan dan tanggungjawab. Komander Su, saya faham. Bagus kalau macam tu mulai hari ini.
Awak adalah sebahagian daripada Legion Dacia. UL akan bantu awak uruskan hal Legion, termasuklah pasal faedah dan kebajikan awak. Terima kasih, Komander Su. Tapi awak kena jujur dengan saya. Dari mana datangnya kekuatan awak ni? Dah agak dah. Soalan ni sampai juga masa pertukaran kelas hari tu saya dah bangkitkan kelas unit Dewa Sihir. Dah agak dah. Mesti si Kendui-Dui dan yang lain pun dah agak inikan kelas runik. Berlipat kali ganda lebih kuat dari kelas tersembunyi. Saya pun tak sangka. Yang ia kuat sampai tak masuk akal. Tuhan lindungi dahil kita lepas ni awak bawalah UA naikkan level sekali. Anak perempuan saya ni, dia agak degil sikit, harap awak tak ambil hati. Ayah, siapa yang ayah kata degil tu? Aku kena buat lebih banyak ubat supaya boleh dapat ganjaran ubat. Bagi anak aku bawa biar dia selamat sikit. Tugasan kau hari ni digandakan tak siap. Jangan harap nak balik. Tuan, tugasan saya hari ni bukan buat 100 botol ubat pemulihan rendah ke? Aku ni bos kat sini berapa aku cakap. Itu yang kau buat tak nak kerja, berambus. Baik, Tuan, saya akan lajukan kerja sekarang. Siapa Bai Siu ya? Saya Bai Siu ya. Awak sekarang dah jadi pakar ubat tentera Dacia, ikut kami sekarang. Anak Puan Zhang Wei kini ahli teras tentera Dacia. Anak saya sertai tentera Dacia? Tuan berdua saya ada buat salah ke? Anak Puan Zhang Wei kini Komander Regimen ke-12 Tentera Dacia Komander Su sendiri yang bagi arahan untuk bawa Puan dan keluarga ke ibu pejabat. Anak saya. Komander Regimen ke-12 Tentera Dacia. Ini surat arahan. Budak ni dah berjaya rupanya. Dik, kau memang hebat gila. Kau tahu tak masa pegawai tentera cari akak tadi muka kawan sepasukan, akak macam nampak hantu, bangga gila akak. Anak mak, apa sebenarnya yang terjadi? Macam mana kamu tiba-tiba? Ayah, mak, kak aku bangkitkan kelas unik Dewa Sihir. Kelas unik? Sebab tu kena rekrut khas oleh tentera Dacia ini. Su Yu anak ketua komander tentera Dacia. Puteri ketua komander. Apa khabar Pakcik? Makcik, apa khabar kak mulai sekarang? Ini rumah kurang, beritahu saya kalau perlukan apa-apa. Kalau tak puas hati boleh cakap dengan saya juga. Puas hati? Sangat puas hati. Syukur pada nenek moyang bertuah betul keturunan Zhang kita ni. Dek, dengar cerita betina Liu Xiao yang tu dah tinggalkan kau. Agak tengok cik muda Sunyi 10,000 kali ganda lagi bagus. Apa merepek ni ayah? Mak, kak kurang kemaslah. Apa yang patut kat sini, aku nak pergi Dungyun dengan UL untuk naik level. Amboi UL, pergilah. Pergilah, semangat ya. UL, kenapa awak tak balas mesej saya? Tak ada masa. Juga awak nak pergi Green Dungyun untuk naik level ke? Jomlah parti, saya carry awak. Tak payah, ada orang dah cari saya. Ada orang cari? Takkanlah mamat ni. Saya dah dengar dia dah, awak kena kelas yang unik. Tapi tetap kelas ahli sihir tetap tak ada masa depan. Dia boleh cari awak? Ya, dia boleh speedrun Dungyun tahap King dengan saya. Awak boleh ke? Speedrun Dungyun tahap King? Lawak antarabangsa apa ni? Saya tak percaya. Mamat ni berani menyibuk antara aku dengan UL. Kau mati kali ni. Siapa yang berani lukakan putera ke-44? Tuanku, dia seorang pemain kelas ahli sihir dari Dacia ahli sihir. Setakat ahli sihir, boleh lukakan putera beta. Tak kira siapa pun dia tangkap, dia bawa ke sini beta nak dia dicincang lumat. Di depan putera ke-44, patut laksanakan sekarang. Rekod baru! Ya Allah, 1 minit 30 saat je nak lepas. Ni kan Dungyun, tahap Raja level 50. Melampau betul. Otai! Tolong cari saya! Dewa Zhang Wei, ambillah saya jadi anak buah. UL dah level 60. Dah kena buat misi tukar job kedua. Selamat datang. Awak! Ni, awak dah level 60. Baru 2 hari kot. Adik handsome, macam mana awak buat? Batu misi, terima kasih. Misi tukar job kedua, tahap Raja. Tak boleh, tahap Raja bahaya sangat. Dalam sejarah, tak pernah ada orang berjaya pun. Tapi masa tukar job pertama hari tu, dia memang pilih tahap Raja. Adik handsome ni memang hebat. Tunggu saya balik. Kau kena bunuh bos abalon laut dalam sebab misi ni susah gila. Seorang pahlawan hebat dah dipadankan untuk bantu kau. Oi,
I Wang Si. Bukan aku abang I Wang Si, I Hei Si. Boleh tak jangan pakai stoking hitam tu? Tengok pun rasa meloya. Kau apa tahu ini namanya seksi? Ya. Temui otai ni. Wait. Otai, tolonglah cari saya. Sistem kata kau pahlawan yang kuat datang nak bantu aku, bukan datang nak menumpang aku. Otai, kau tak tahu ramai NPC puja kau. Manusia kedel aku akan kepit kau sampai mati. Alamak! Kau ahli sihir yang onshot, bos kulat hitam tu. Tak sangka raksasa pun kena aku. Tengok apa tengok? Dah nak hujan ni tak reti nak balik angkat baju ke? Kau dah lepas misi tukar kelas tahap raja. Macam tu je. Otai, kau memang power gila. Misi tukar kelas tahap raja ni langsung tak mencabar lah. Misi pertukaran kelas tahap king ni macam tak ada cabaran langsung pun. Kau dah keluar. Aku dah selesai pun. Dah selesai? Tak sampai 3 minit pun. Joa. Misi pertukaran kedua tahap King Code. Kau selesaikan dalam 3 minit je. Benda biasa je, tak payah kagum sangat. Ayah budak ni lah orangnya. Kau ke yang cederakan anak aku? Siapa kata aku yang cederakan anak Pak Cik? Jelas-jelas lembu gila yang buat. Mengarut. Kau yang guna taktik kotor. Kaulah ahli sihir yang kalahkan putera ke-44 tu. Lebih baik kau serah diri sekarang. Zhang Wei, aku nasihatkan kau ikut jadi orang. Mana tahu mayat kau boleh kekal sempurna. Mo Xiaochen, Jiang Wei ni orang legenda sia. Berani kau bersubahat dengan orang luar. Aku cuma lalu nak tengok drama je. Ada aku kat sini, tengok siapa berani sentuh dia. Terbaiklah. Ayah memang hebat. Sukiango, budak ni mesti mati hari ni. Kau tengah ugut aku ke? Bukan. Aku cuma bagi amaran kat kau. Sukiango, kau ingat aku takut dengan kau? Korang bertiga ni sokong pihak mana? Jangan risau, Presiden Zhao. Kami cuma datang nak tengok kecoh je. Aku bagi kau seminit untuk fikir. Biar aku ajar si pendek-pendek dari negara Sakura ni dulu. Kami ni utusan daripada Maharaja Tao. Kau berani nak lawan kami? Kalau Maharaja datang sekalipun, aku tetap akan bunuh semuanya. Pak Cik Su, saya cuma tersilap sekejap. Mulai sekarang kamu bukan lagi ahli legenda sia. Pak Cik Su, ayah saya tu komander regimen pertama tau. Diam. Sebut lagi pasal bapak kau, aku pecat dia sekali nanti. Kul! Wah. Kak Yu hebat gila, ayah. Akak memang nampak gak betul. Mestilah. Ayah saya dulu pernah seorang diri gempur sempadan negara Sakura. Dewa Perang Lembing Naga. Presiden Zhao, sekarang giliran kau pula. Sukiango, aku akan ingat hutang ni. Ayah, biar macam tu saja. Budak tu masih. Diam. Kalau aku boleh menang lawan dia dah lama, aku belas sabar undur. Sekarang nak berambus macam tu saja? Kalau tak bagi hadiah perpisahan mana boleh kan? Sumpahan dewa bohong. Alamak, dah tak tahan dah. Macam mana boleh jadi macam ni? Aduh, malunya mana nak sorok muka ni? What's up? Dia orang berdua berak dalam suara depan orang ramai. Inikah teknik lari berak yang legenda tu? Memalukan betul lah. Pengurusi enjin tiba-tiba rosak. Tak, kenapa jadi macam ni? Kau punya kerja kan? Saya cuma tolong lancarkan perut diorang je. Pesawat meletup tu memang tak sengaja. Budak ni hebat betul helah kau ya. Halah kecil saja ni. Zhang Wei. Aku takkan maafkan kau sampai mati.
Lain kami ingat bawa tisu ya. Tuanku Maharaja orang yang dihantar ke Great Xia semua dibunuh ketua komander ke Great Xia, Sukiango. Apa? Tuanku Maharaja Great Xia memang melampau langsung tak hormat negara Sakura kita perlu ke kita hantar tentera untuk tangkap Sukiango tu. Bodoh. Kau ingat Great Xia macam dulu ke? Nasib baik mereka tak serang kita. Kau boleh lawan Sukiango ke? Ahli sihir Great Xia ni memang pelik. Kita tak boleh lawan Great Xia tapi abang besar kita boleh. Tuan pemerintah Great Xia ada ahli sihir yang hebat. Putera ke-44 Beta dah cacat ketua komander Great Xia melindunginya. Mesti ada sesuatu yang tak kena. Ahli sihir. Kerjaya paling sampah. Betul, dia mesti ada kuasa luar biasa. Mesti dia genius yang mereka jaga. Tak lama lagi World Dongyeon dibuka, dia pasti akan masuk ke sana hapuskan dia di dalam tu biar tak ada siapa yang tahu. Kalau Great Xia nak balas dendam pun mereka takkan ada bukti. Tuan pemerintah memang bijak. Ayah, aku tak puas hati kalau Jiang Wei tak mati, dendam di hati takkan padam. Aku tak peduli dia masa depan dahsia ke apa. Aku cuma nak dia mati. Kau ahli sihir kilat terkuat antara semua bakal peneraju Persatuan Cion. Aku tengoklah diri kau sekarang dah jadi rupa apa ni. Ayah akan bantu kau hapuskan dendam ni. Ayah, biar betul. Tak lama lagi World Dongyeon akan dibuka. Untuk buat Jiang Wei cepat kuat, Sukiango mesti akan suruh dia masuk. Asalkan dia berani masuk. Aku pun nak masuk juga. Nak masuk World Dongyeon tu minimum kena ke-4 transfer. Jadi sekarang yang paling penting buat korang ialah naik level. Ni tiket ke Menara Tongtian, kau orang kena sampai ke-4 transfer. Terima kasih, Ayah. Alamak, dia nak keluar lagi cepat. Ke tepi. Memang memalukan betul. Terima kasih Ketua Komander sebab pertahankan saya. Dah memang tugas saya. Awak kan komander ke-12 Great Xia kita sekarang. Mestilah takkan biar orang luar bully awak. Kamu ni belum pun kahwin lagi. Kenapa tak pandai menangkan orang luar? Jiang Wei, awak sekarang tengah jadi tumpuan ramai. Ramai yang tengah buru nyawa awak. Tak ada siapa boleh lindungi awak selamanya. Jadi kekuatan diri sendiri adalah jaminan terbaik. Yang paling penting sekarang ialah level up. Saya tahu. Sebulan lagi World Dongyeon akan dibuka. Ada banyak sumber jarang dan peluang kat dalam. Tapi risikonya sangat tinggi. World Dongyeon ni, saya mesti kena masuk juga. Saya pun nak masuk. Nak masuk World Dongyeon, kena capai sekurang-kurangnya ke-4 transition. Korang kena pastikan sebelum ia dibuka, dah sampai tahap 120 ke atas. Ayah, barang baik macam ni, ayah punyalah kedekut nak bagi saya. Tapi sekarang ni, Kan ini kes istimewa. Yalah, ayah salah. Lain kali ayah bagi kamu dulu. Hui, siapa yang tengah panjat menara tu? Hebat betul momentum dia. Dah sampai tingkat 20 dah. Dengar cerita, itu tuan muda Zhao Tianyun dari Persatuan Xian dengan isteri dia, Puan Liu Xiaoyan. Gabungan dua match hebat. Memang tak hairanlah kalau Persatuan Xian demi World Dongyeon memang sanggup berhabis-habisan. Korang ada dengar tak? Semalam kat luar kuil pertukaran kerjaya, Zhao Tianyun dengan Liu Xiaoyan depan orang ramai. Cepatlah cerita, cakaplah. Tengok. Itu anak perempuan ketua komander Legend Great Xia dengan ahli sihir misteri tu sekali. Rekod tertinggi pertukaran kedua cuma tingkat 33. setiap menara syurga ada 100 tingkat. Kalau dapat sampai tingkat 50, mata pengalaman akan digandakan. Ganjaran pun lumayan gila. Rekod bapa aku, pertukaran ke-10, tingkat 66. Sampai sekarang tak ada siapa boleh pecahkan. Habis tu kalau lepas 100 tingkat. Mimpi je lah. Dari dulu sampai sekarang, tak ada siapa pernah lepas 100 tingkat. Pertukaran ketiga pun paling tinggi tingkat 80. 100 tingkat, tak tahu apa kejutan yang ada. Tengok tu. 2 match Persatuan Cion dah buat pertukaran kedua. Tengok tu. Match kembar Persatuan Awan Merah dah kedua jok. Memang hebatlah match kembar tu. Kakak UL, boleh terus tukar job ke dalam menara syurga ni? Ya, betul. Lagipun, lepas selesai misi tukar job, ganjaran yang dapat pun berganda. Kalau tak, kenapa tiket menara syurga ni laku keras? Ayah awak memang kaya betul. Mestilah. Dia kan ketua komander Legend Great Xia. Jangan buang masa lagi. Kalau sampai tingkat 100, rasanya boleh ke-4 job dah. Alih, kalau awak betul-betul lepas tingkat 100, cik muda ni akan... Ha? Kakak Yura akan apa? Ni, awak nak apa sebenarnya? Kalau saya lepas tingkat 100,
Kakak UA kena cium saya sekali, macam mana? Awak ni. Okey, setuju. Hoi, saya belum setuju lagi lah. Manusia segar. Cari-carikan dia. 3 raksasa tahap 55. Tingkat 1 memang lemah sangat. Tongkat sakti ni grid belian. Kuasa ni boleh hancurkan aku terus. Ampunkan saya, Otai. Kekuatan dikesan terlalu tinggi. Sila ceria automatik ke tingkat 99. Memang macam dalam gun. Anda dapat 500 KFCT naik ke tahap 65. Lepas tingkat 50, dapat peti peralatan rawat master. Lepas tingkat 80, dapat tambah 50 mata atribut. Laju macam naik roket lah. Syok gila. Hehehe, tingkat 100 aku datang. Tingkat 100 aku datang. Ayah. Orang hidup. Betul-betul orang hidup. Syukurlah akhirnya. Aku berkawal kat tempat jin bertendang ni sampai dah nak repot dah. Akhirnya ada orang sampai ke sini. Atuk perlahanlah sikit. Dah berapa lama Atuk kat sini? Mungkin. Agaknya. Dah lupa. Atuk, saya nak masuk tingkat 100. Takkan Atuk nak halang saya? Bukan macam tu. Kau dah level 90. Kena buat pertukaran kelas ketiga, baru boleh masuk tingkat 100 ni. Kalau saya tukar sekarang, yang saya masuk tu tingkat 100 kelas ketiga. Macam itulah gayanya. Dengar kata boleh ambil misi tukar kelas kat sini. Terbaik. Aku suka budak tak sabar macam kau. Ambil yang ni. Oi budak tahap raja ni. Aku takut kau tak tahan nanti. Jangan risau, Atuk. Badan saya kuat, confirm tahan. Adik Jangwi, marilah. Biar kakak tengok hebat mana kau. Dek Jangwi, cantik tak saya? Kalau awak setuju je saya jadi milik awak. What's Siapa yang boleh tahan ni? Boleh awak peluk saya? Saya nak cium awak. Patutlah orang tua tu takut aku tak tahan rupanya misi tukar kelas ni macam ni. Kenapa ni? Awak tak suka saya ke? Awak pukul saya? Berambus. Kak UA tak gatal macam kau. Sheikh Liu. Abang Zhang Wei, tolonglah seksa saya sesuka hati. Nak uji aku dengan ni ke? Perempuan bernama Liu Xiaoyan ni memang gatal betul. Sumpahan Dewa Sihir. Abang Zhang Wei, saya tahu saya salah. Dulu saya yang silap, sekarang saya milik awak sepenuhnya. Lakukanlah sesuka hati awak. Kaki saya. Muka saya. Bintang, banyaknya bintang. Macam mana boleh jadi macam ni? Tidak. Jangwi, tolong saya. Kesan sumpahan ni. Memang setiap kali tengok rasa mengarut tapi puas hati. Tahniah, anda selesai misi tukar kelas kesukaran Raja tahap 3. Anda dapat tambah 300 mata atribut bebas. Anda dapat 1 edge peti harta Raja pertukaran ketiga. 300 mata. Ada peti harta karun juga. Kesukaran Raja memang mantap. Peti harta dari tahap Raja. Tengok barang baik apa dapat. Cincin Ward Breed mitos kesan khas rentasan Ward.
Tubuh Vought. Peralatan Great Mythos ada 2 skill hebat penyelamat memang syok gila. Pil asal Dewa Sihir Kesan selepas makan tingkatkan amarah, Dewa Sihir Kekal Sumpahan, Dewa Sihir Pelindung Dewa Sihir. Tingkatkan kuasa campi larangan terus. Nyupi! Skill Sorok Bayang Void berjaya tukar automatik ke jampi larangan kesan buangan Void, koyakkan ruang buang satu sasaran ke Void yang tidak diketahui. Jampi larangan kawalan paksa lawan bos atau hendap orang skill dewa ni kuat gila. boleh tahan memang untung besar. Wah, cepatnya kau keluar. Budak kau betul-betul tahan ke pinggang Oki tak pancitkan. Hai, mantap gila. Ujian kecil ni takkan dapat halang aku. Pakcik, aku dah boleh masuk tingkat 100 ke? Boleh. Hebat betul anak muda ni. Masuklah. Pakcik, tak ada apa-apa nak pesan ke? Macam mana? Rahsia alam tak boleh dibocorkan. Masuklah dulu, nanti kau tahulah. Biar aku tengok sendiri apa yang ada kat tingkat 100 ni. Macam ni je. Tingkat 100 yang kononnya legenda tu, rupanya rumah kosong je. Monster seekor pun tak ada. Wih, ada orang tak? Ada monster tak? Keluarlah buat kerja. Tak keluar lagi, aku rubuhkan tempat ni. Aku dah ready gila ni. Macam ni je. Ujian terakhir tingkat 100 ni rupa-rupanya kotak misteri figura Komel juga Haru Juju, hello manusia, nama aku Bunian Kecil. Bunian kecil, aku Zhang Wei, ganjaran tingkat ni nak bagi benda comel untuk cuci jiwa ke? Mana ada aku datang nak tanya soalan ni, kalau kau jawab semua betul, aku terpaksalah jadi haiwan peliharaan kau. Kejap, aku ada setuju ke? Kau main umum sendiri je, apa kehebatan yang kau ada? Reti hidang air ke? Aku hebat tahu, kalau kau terlepas kau akan menyesal, tak sudah Juju. Benda yang keluar dari tingkat 100. Takkanlah lemah sangat kan? Figura ni boleh terbang sendiri pula tu. Ambil ni memang untung gila. Memandangkan kau nampak ikhlas, tanyalah. Soalan pertama, sebagai seorang ahli sihir yang hebat, bila kau hadapi seekor naga kuat yang boleh sembuh api tapi ada sakit gigi berlubang yang teruk, apa langkah pertama kau? Syorkan dia ubat gigi yang paling berkesan dulu ataupun jeritkan dia wai gegasi. Ada sayur celak gigi kau. Masa dia tengah bingung dan malu nak tutup mulut terus bagi sumpahan kat muka dia memang mantap habis ju. Boleh buat macam tu juga ke? Soalan kedua, kalau kau dengan kawan ahli sihir kau berebut baju perisai kain yang cantik, apa kau akan buat? Senang je bagi dia sumpahan Dewa Bunian dulu biar dia terpeleset dalam dungian muka jatuh dalam tahi anjing kena culik dengan naga betina gatal hehe. Hahaha, jahatnya kau ni lulus. Lulus soalan terakhir, kalau gadis idaman kau dengan kau sekali terperangkap dalam bilik rahsia yang kena jawab siapa lagi hebat baru boleh keluar, apa kau nak cakap? Aku akan cakap jantung aku dah nak meletup. Maka penuh. Tahniah Zhang Wei, kau lulus ujian kebijaksanaan. Tuan, tolong beri tunjuk ajar selepas ni. Kita bagi setahu dulu, aku tak makan makanan anjing, cuma serap elemen gelap dengan nasib malang kau. Maka berjayalah kita bersatu, inilah ganjaran tingkat 100. Haru Juju. Rekod pertukaran kedua, Maj Chow Tianyan, Maj Liu Xiaoyan, aras 68. 第68层。 Wah, aras 68. Combo 2 match ni memang gila kuat. Wah, lajunya naik level. Dungion dunia ni memang dalam tangan. Tengok tu, ni baru betul-betul genius. Sampah macam Zhang Wei tu, aras 20 pun belum tentu lepas. Cepat tengok, batu bersurat tu dah refresh balik. Pertukaran ketiga aras 100, Zhang Wei. Biar betul. Macam mana boleh jadi ni? Apa dah jadi ni? Rekod pertukaran ketiga, Zhang Wei, Wizard, aras 100. Selesai. Tak pernah dibuat orang. Menara Tongtian aras 100 kena tapau dengan wizard je. Ni siapa kaciat? Kena report ni. Dia betul-betul berjaya. Memang tak mungkinlah. Dia mesti menipu punya. Zhang Wei idola, tolonglah tarik saya sekali. Bos, macam mana bos boleh lepas aras 100 ni? Kat aras 100 tu ada apa sebenarnya? Kak Yura tercegat apa lagi? Jomlah.
Jiang Wei, aku takkan lepaskan kau. Apa kelayakan dia? Atas dasar apa? Wah, buat ni memang dah rancang betul-betul. Nak masuk pintu pun nak kena sabotaj. Sanggup berhabis modal nampaknya. Dah susah ni, kena cari Kak UL cepat-cepat. Haru Juju, tuan-tuan, sesak ke? Perlukan bantuan semangat sihir yang comel lagi hebat ni? Jiu, kau boleh cari Yura. Mestilah, Jiu. Biar betul, kau ni si kecil. Akhirnya berguna juga kau. Apa maksud akhirnya berguna? Saya ni memang sentiasa berguna, okey? Yelah, salah aku. Semangat sihir, cepat tunjuk jalan. Kat sana. Tapi macam jauh sangat jaraknya. Penceroboh, mati. Ngam sangat. Guna korang untuk tes skill baru tier 4. Sihir larangan Shadow Haze. Berjaya bunuh Witri Terrenal 8. Dapat mata pengalaman. Gergasi cuba yang ni. Sihir larangan Void Collapse. Haru Juju, tuan memang hebat. Laju betul sapu bersih kawasan ni. Shadow Hive untuk hapuskan Kroko. Void Collapse untuk on-shot musuh elit. Sihir larangan tier 4 memang padu. Jom GNAS kecil. Kita cari UL. Jom gerak, Jiu. Maju selaju mungkin. Haru. Kak UL, kita kena jujur tahu. Lagi-lagi orang berpangkat macam akak. Betul tak? Sekejap je. Saya janji tak beritahu Komander Su. Itu gurauan je. Mana boleh ambil serius? Lagipun, siapa nak cium awak? Mimpi sajalah. Mana ada gurauan? Masa tu saya sanggup mati nak rempuh tingkat 100. Semata-mata nak ganjaran daripada Kak UN ni. Sekarang dah berjaya, akak pula tak mengaku. Aduh hati saya. Rasa hancur lulus sangat. Ni, awak ni tak malu. Jadi nak cium ke tak? Kalau tak, saya ikuri akak terus. Saya beritahu semua orang cik muda Su UL dari Legion Dahlia. Cakap tak serupa bikin. Yelah. Sekarang kita dah seri. Jangan sebut lagi. Tuan, lajunya jantung tuan berdegup. Macam bunyi gendang haru. Ini ke cara manusia tunjuk rasa gembira? Hahaha. Betul, inilah rasa gembira. Kak UL, ayah akak dah bagi banyak tiket menara Tongtian. Tak boleh membazir tau. Kita kena capai tahap keempat sebelum World Dongyan dibuka. Jom. Haru Juju. Dunia ni tak macam dunia sebelum ni. Ada dunia tersendiri kat dalam tu. Peluang memang melambat. Tapi bahaya pun ada di mana-mana. Korang kena ingat betul-betul peraturan ni. Pertama, dunia ni bertahan selama 30 hari. Bila masa dah tamat, semua akan kena teleport keluar automatik. Kedua, yang paling penting sekali, kalau mati kat dalam takkan kena teleport keluar. Memang betul-betul boleh mati kat sana. Nasib baik kawasan ni ada had tahap. Kuranglah sikit pemain tahap tinggi. Kurang bahaya buat pemain tahap rendah. Jadi kena hidup kalau nak dapat peluang. Jangan tamak sampai meluru tak tentu hala. Ketiga, pergaduhan memang takkan habis. Bunuh dan rompak tu perkara biasa, terutamanya pemain dari negara lain, khasnya orang dari Jepun dan Amerika. Kena betul-betul berhati-hati. Mereka mungkin akan sasarkan kau, Jiang Wei. Faham. Musuh datang, saya lawan. Air datang, saya guna sihir larangan untuk tenggelamkan. Budak bertuah ni, jangan nak loya buruk. UL tengok-tengokkan dia. Jangan bagi dia buat hal. Baiklah, jangan risau ayah. Baguslah, banggakan keluarga jang kita. Ayah tak ada apa nak cakap sangat. Balik dengan selamat. Ya, hidup kita pun dah makin senang sekarang. Ayah tengah tunggu nak timang cucu ni. Adik, peluang jarang ada ni. Dengan cik muda UA pula tu. Berdua-dua antara ke dunia. Kau faham je lah. Cuba bagi lekat satu nyawa. Akak
Apa akak merepek ni? Ayah, mak, akak, Komander Su, jangan risau. Dungion kami ni, tengoklah saya bawa balik kejutan buat grade sia. Pandang tempat lain. Tak cukup memalukan lagi ke, ayah? Saya tak tahan lagi. Bila teringat muka belagak si sampah tu, saya rasa... Tak tahan pun kena tahan. Dalam dunia Dungion nanti, banyak peluang nak buat dia lenyap terus. Ini ialah... Scroll larangan sihir. Bila dikoyak, ia hasilkan radius 10 meter kawasan larangan sihir mutlak. Bertahan selama 10 saat. Tapi sihir Tianyun pun akan. Bodoh! Takkan kau tak boleh undur dulu? 10 saat ni cukup untuk askar upahan kau cincang dia sampai lumat. Pelbakar jiwa darah. Dalam seminit selepas makan, semua atribut akan berganda. Takkan rasa sakit. Tapi harganya, level kau akan turun 10 tahap. Jangankan 10 level. Kalau jatuh ke level 1 pun, asalkan Jiang Wei mati, memang berbaloi. Aku akan hantar askar upahan setia menyamar masuk sekali dengan geng pemain solo. Mereka akan cari kau. Guna apa saja cara biar dia mati dalam Dungian. Jangan bagi dia keluar lagi. Faham? Faham. Tuan Presiden, semuanya ikut rancangan Tuan dah siap diatur. Wira Empayar Sakura Agung kita dah bersedia untuk layan orang dahsyat dalam Dungian, terutamanya si ahli sihir tu. Dengan geng kedil kau tu, jangan sampai kena lanyak lagi. Kami dah dapat Persatuan Pencipta Tuhan di bawah naungan Tuan dah sediakan alat gangguan tenaga. Walaupun sekejap saja, cukup untuk lumpuhkan peralatan kebanyakan pemain dahsyat. Boleh tahan juga. Matlamatnya buat kacau bilau sasarkan ahli sihir Jiang Wei tu. Bukan main Sukianggo tatang dia, aku biar permata dia mati kat dalam. Hai, pasukan pembunuh ketiga terbaik Amerika, Viper, dah menyusup masuk. Mereka akan menyamar jadi pengembara untuk hapuskan orang kuat dahsyat, khususnya si Jiang Wei tu. Bagus, buat kerja bagi bersih. Sidang kemuncak pemain global nanti, aku sokong Sakura jadi negara ahli majlis. Terima kasih, Tuan Presiden. Sediakan orang-orang kita juga bila ada peluang. Hapuskan sekali si bodoh Sakura tu. Kemalangan dalam dunia Dungion memang selalu banyak berlaku, kan? Betul, Tuan Presiden. Alamak, ada orang dah sabotaj. Budak-budak ni memang dah rancang habis. Nak masuk pintu pun nak sabotaj. Sanggup berhabis modal ya. Masalah ni, kena cepat cari Kak UL. Haru Juju. Tuan-tuan, sesak ke? Perlu bantuan Hia Wuling yang comel dan tiada tandingan? Juju. Kau boleh cari Yura. Mestilah Juju. Biar betul, si kecil ni akhirnya berguna juga. Apa maksud akhirnya berguna? Saya sentiasa bergunalah, okey? Yelah, salah aku. Cepat tunjuk jalan. Kat sana. Tapi macam jauh sangatlah, Haru. Penceroboh, mati. Cantik sangat. Jom tes skill baru pangkat 4. Sihir larangan Shadow Haze. Bunuh Witri Terana 8. Berkasih cuba yang ni. Sihir larangan Hot Kolapse. Harganya. Tuan hebat gila. Laju betul sapu bersih. Shadow Hive untuk musuh kecil. Void Collapse hapuskan musuh elit sekelip mata. Sihir pangkat 4 memang padu. Jom GMPS kecil. Cari UL. Jom gerak, Juju. Maju, Haru. Celaka betul dorang ni berani dorang sabotaj portal ni. Kena cari Jiang Wei cepat.
penceroboh. Makhluk mati yang kotor berani kau halang jalan aku, wahai cahaya suci, sucikan mereka. Selesai kena tentukan arah cepat. Baka, kenapa kompas penjejak tenaga ni rosak lagi? Bukankah kata boleh kunci lokasi ahli sihir tu melalui gelombang tenaga khas dia? Mungkin sebab jarak terlalu jauh. Ada tindak balas arah ni. Hey, tak betul ni mengikut rekod tenaga ahli sihir tu warna hitam. Kenapa yang ni warna putih? Hah? Putih suci? Ni tenaga anak perempuan ketua Komander Legion Dahsyat Ahli Roh Suci bernama Suyu, iaitu hubungan dia dengan ahli sihir tu bukan biasa-biasa. Hai, Soka. Kalau tak dapat tangkap ahli sihir tu, tangkap perempuan dia pun sama je. Mana tahu boleh guna dia jadi umpan paksa ahli sihir tu munculkan diri. Hahayoshi. 1 peluru 2 burung. Gerak tangkap dia. Ingat, nak dia hidup-hidup. Tempat ni buat aku rasa tak selesa. Kena cari dia cepat, adik bodoh tu. Siapa tu? Berambus keluar. Yoshi. Cik adik manis. Seorang je ke? Ikutlah, kita orang dijamin kau akan berseronok seakan pakar roh suci. Tak pernah lagi main dengan kerjaya mulia macam ni. Si katik dari negara Sakura. Setakat kurang ni nak halang aku? Hei? Lemah betul. Hahaha, cik adik kau terlalu cuan. Kawasan larangan sihir. Dah dapat pun tangkap dia. Tuan, gawat ni. Kakak Yu dia dalam bahaya haru. Aliran tenaga jadi kucak kaca. Dan ada juga yang menjengkelkan. Aura kegelapan. Apa? Kat sana. Ke kiri sikit. Dah nak sampai ni, haru. Mat, memang ada masalah. You bertahanlah. Mantra larangan pembuangan void. Bukakan jalan untuk aku. Kalau tak boleh juga, terpaksa guna barang pemberian ayah tu. Jangan nak meronta lagi. Si cantik manis. Ikut je kita orang balik elok-elok. Kita berseronok sikit. Jangan harap. Apa? Siapa tu? Berani kau sentuh perempuan aku akan hancurkan kurang semua. Jiang Wei! Kak Yue minta maaf saya lambat sampai. Awak apa awak cakap tadi? Saya kata saya lambat. Bukan yang itu ayat yang sebelum tu. Sebelum tu, saya dah lupa. Tuan, biar saya bantu mereka buli Kak Yu. Semuanya jahat. Cuma semut-semut kecil je pijak sekali terus mati semua. Kaulah Jiang Wei, ajal dah tiba pun masih lagi kat sini. Duk asyik bercinta lagi ya, baguslah korang dah mati. Kita kena pergi cepat. Tak payah kalut, tunggu sini mereka dah sampai, aku akan hapuskan semua sekali. Kaulah ahli sihir negara dahsyat tu. Kenapa negara Meli nak hapuskan aku? Takkan takut kalau aku jadi kuat sampai hancurkan negara Meli korang? Berlagak betul. Tuan, biar saya belasah mereka.
mereka. Macam mana kau nak belasah? Tuan, saya ni hebat tau. Baiklah, silakan tunjuk kehebatan awak. Jangan berani kurang guli tuan aku dan kakak you ya. Kira-kira. Mana datang haiwan peliharaan ni berambus kalau tak aku cincang sekali. Aura nasib malang aktifkan. Aduh, punggung aku. Bodoh. Kenapa kau tembak aku? Ais, gelombang kejutan cinta lancar dan haru. Ads, kaki aku. Kenapa tanah ni mendap? Syada hujan lacu. Mata aku. Ni hujan asid. Kelengkapan tengah merebut sakitnya. Tiupan angin kencang haru. Benda apa ni? Pelik betul cara serangan ni. Tuan, hebatkan saya? Semua dah jadi malang gila. Mati kau, raksasa! Pantu jiu-jiu. Syaitan! Ini memang syaitan betul. Binatang peliharaan ahli sihir siapa yang psycho macam ni? Jatuh jiu. Dah jatuh jiu-jiu. Pokok tumbang jiu-jiu. Baka! Kau panggil ni pokok tumbang? Tolong! Sekla jiu. Dunia dah tenang haru. Hebatnya. Semangat sihir kecil. Mereka semua ni penukar kelas grade tinggi tahap 4 tau. Macam tu je kau habiskan semua? Macam mana tuan? Hebat kan saya ni? Gempak gila. Tuan, diamlah. Saya dah tak suci lagi, jiu-jiu. Barang-barang ni busuklah. Ada bau orang jahat pula, tuan. Kita tak payah ambillah. Kaki lalat pun dikira daging juga kutip semua. Tuan, ada sekumpulan lalat menyakitkan hati datang lagi banyaknya. Sasaran sah kepungan selesai. Jiang Wei tak sangka, kan? Akhirnya kau jatuh ke tangan aku juga. Tian Yun, sasaran kita ialah Jiang Wei Suyu itu. Dia kan anak perempuan kau dahsia. Tian Shen, sejak bila kau boleh arah-arahkan aku? Kalau bising lagi, aku kerjakan dia dulu, lepas tu kau pula. Biar korang berdua melutut menyembah. Siapa pula ni? Bukankah ni? Si cirit-birit depan orang ramai yang naik roket terbang tu? Tuan Muda Chow dan Cik Muda Liu? Kenapa? Perut dah okey? Luka kat punggung pun dah sembuh? Gelojo sangat nak cari aku nak rasa perasaan terbang lagi ke? Kau memang nak mampus! Serang! Cincang dia! Perempuan tu tangkap hidup-hidup! Hahaha. Cantik Timing. Tak payah aku bazir masa cari korang satu-satu. Hantar nyawa sendiri nak kena belasah bagus betul servis korang ni mari sini. Jauh cirit tunjukkan segala kehebatan kau tu. Hari ni bapa nak bagi kau pengajaran. Biar kau tahu, langit itu tinggi atau rendah. Bunuh! Bunuh dia! Si kecil sekarang giliran tuan pula beraksi. Hati-hati tau. Jangan risau biar aku belasah mereka. Kak Yue, boleh tak cium aku sekali lagi? Cui, tak serius langsung. Tergesa-gesa nak mati ke? Mantra larangan. Kemukaan Dewa Sihir.
Macam ni je. Tuan Muda Zhao. Harapan kau ni lembik sangatlah. Jiang Wei belum habis lagi. Hari ini aku pasti akan bunuh kau. Hahaha. Jiang Wei dalam kawasan larangan sihir. Aku nak tengok macam mana kau. Aku dah cukup sabar. Zhao Tianyun. Dah lama aku menyampah dengan kau. Menarik betul, Liu Xiaoyan. Ni 这个贱人. Zhao Tianyun mati na betul ya. Naya. Jiang Wei, semua ni salah kau. Kalau bukan sebab kau, takkan aku jadi macam ni. Hari ni segala dendam lama. Aku, Liu Xiaoyan, akan selesaikan semuanya. Kuasa kau, peluang kau. Semuanya patut jadi milik aku. Kau yakin?